Kami Kenapa tak ada? Kalau mahkamah nak semua petugas dia orang menyatakan satu nama daftar ahli untuk kita memang dapat arahan YB. Kita dapat arahan. Kita dapat arahan untuk keseluruhan Raub. Saya cakap terus-terang, kita dapat arahan untuk jalan penguasaan keseluruhan daerah Raub melibatkan tanaman durian. Itu memang arahan yang keluar. Jadi hari ini saya mau pergi mana? YB tak boleh blok macam ni. So you beritahu saya lah, at least saya beritahu yang pekebun itu buat persediaan untuk ambil balik barang atau apa-apa. You tak boleh pergi terbang saja, tak ada bagi notis. Benda ni pun dah berlarutan lama. Memang kita Dia sudah 60 tahun di sana. You seorang nenek, seorang yang sudah tanam tu berapa tahun yang ini pokok durian sudah besar. Mereka cari makan saja, kenapa nak potong? itu arahan yang kami terima. Arahan mesti khidmat kepada rakyat, bukan khidmat kepada kerajaan saja. Kalau begitu YB bawa lah peringkat atasan. YB halang sini dah jadi cerita lain. Saya bukan kita bukan jangan pattern kami dah, okey. Kami tak pattern. YB halang penjawab jalan tugas ni. Kami nak lalu, YB halang ni, polis ada kuasa. Okey, you beritahu saya next nak pergi mana? Dalam negeri jugalah. Saya tak boleh cakap kawasan mana. 好了，这样子就叫他做他们的一个 list， 然后我们要交上去法庭的，我们要全部人一起，他们全部当住那个。Okey, yang ikut perintah mahkamah mesti kecuali dengan kebenaran mahkamah. So mereka saya ambil nama-nama semua pegawai yang beroperasi dan kami boleh hantar ke mahkamah untuk prosedur mahkamah. Saya mengetahui YB pun dah tahu nama saya. Dan Saya belum belum tahu, okey. okey, dan kemudian saya menjalankan arahan atas pihak usaha negeri. Kalau YB nak bawa semualah. Ada apa dia? Okey. Saya pula. Bin Muhammad Ali. Kawasan Ketua UPNP. Jadi saya pun, okey, ni semua tim bergerak Ketua atas arahan. UPNP lah. Ya. Okey. Dan saya juga bergerak atas arahan pihak bergerak atas arahan kerajaan negeri faham. Okey. Okey, jadi YB nak angkat sampai peringkat mana? YB bawa. Ya, sekarang saya nak ambil nama dia lah. Kerana perintah mahkamah ada di sini. Kebenaran mahkamah. Okey. Kita dah baca. Okey. Ini belum profit lagi ya. Ini ada di sini ya. Okey, so tak apa saya ambil nama kamu cukup. Okey. So okey. So apa-apa yang tanggungjawab, so kami akan refer ke in charge sekolah. Sebab saya pun merujuk nasihat undang-undang. Itu yang dia maklumkan kepada kami. Okey. 可以有这样子，我就跟农民他们讲，要不bersurat. Okey. 我就让他们跟他们讲。 Okey. Okey. Ya. Kita tak ada rangka, kita tak ada sekarang sini ada Jangan langkah perintah mahkamah, jangan. Ada di sini, woi. Semua Cakap tak ada, bohong ah. pokok tak salah, tak payah lain. Stop. Kami pergi meeting dengan MB, jangan macam ni. Stop lah tuan. Jangan macam ni, bagi masa sikit. Lagi tak cukup ya. Saya tahu, tapi tadi kami sampai tengok banyak pokok yang sudah 30 tahun, 40 tahun. Kita berkebun saja, mau kita buat apa? Jangan macam ni. Jangan macam ni, tuan. Saya dapat arahan baru saya. Arahan, you boleh beritahu atasan. Sudah beritahu. Pekebun sedang nak berunding. Saya sudah beritahu YB. Jangan. Tapi kita tak ada dapat benda lain selain ni. Saya bukan tak duit. Semalam saya jumpa YB kan. Saya tahu, Saya tapi sudah semalam cerita. kami tak tengok you terbang macam ni ya, 30 tahun, 40 tahun. Saya ingat 4 tahun punya pokok terbang. Kita semua yang kecil Semua pun dah terbang. Semua macam mana nak cari makan. Ini sudah 60 tahun mereka bukan penceroboh. Perintah mahkamah ada di sini. Kebenaran mahkamah. Okey. Ini belum profit lagi ya. Ini ada di sini ya. Okey, so tak apa saya ambil nama kamu cukup. Okey. Okey. So apa-apa yang tanggungjawab, so kami akan refer ke instansi sekolah. Sebab saya pun merujuk nasihat undang-undang.